Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel DB Studio Vimpu 3. Hari ini saya ingin berkongsi satu momen yang sangat bermakna bersama keluarga. Kadang-kadang, kebahagiaan itu bukanlah tempat yang mahal, tetapi masa yang dapat kita luangkan bersama anak-anak dan menantu. Jom ikut perjalanan kami hari ini. Inilah saat yang paling meriah. Anak-anak dan menantu mulai sibuk menyediakan makan malam. Ada yang membakar ikan, baunya memang membuka selera. Sate pula-mula dibakar satu persatu. Dan paling menarik, daging kambing juga sedang dipanggang. Suasana macam inilah yang buat hati rasa bahagia. Sambil berbual, sambil bergurau, masing-masing ada tugas sendiri. Kadang-kadang, momen seperti ini lebih mahal nilainya daripada bercuti ke tempat mewah. Karena yang paling penting ialah masa bersama keluarga. Lihat saja semangat mereka. Semuanya bekerja sama. Inilah nikmat kebersamaan yang patut kita syukuri. Setelah penat menyediakan semuanya, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Jom, kita makan bersama. Tidur. Ingat kau bawa main tidur. Tak tidur. Baring-baring je. Rasa apa? Rasa apa? Kita makan. Miam. Oh. Ayah pergi kedai ayam tu nya. Okey. Dia jumpa ayah lah. Dia kawan lah. Tok. Pun masuk lagi. Masuk lagi. Kami dah ni. Oh dah. Memang kena boleh. Itu yang baru. Apa hang ni? Pusing. Ni pukul apa? Ha? Pukul apa? Dah maghrib Ha? Dah maghrib bunyi. Maghrib lah. Mari nak solat dulu. Abang nak solat dulu. Sini. Sini. Bukan. Nanti confuse. Ni yang baru. Sini. Tiga ke sini. Okey. Kita punya ni bila nak ni? Ha? Nak letak ni pohon kacang ni. Nak mana? Balik. Kenapa ikan macam tu? Aduh. Tepi kan? Kita nak macam mana? Gitu. Boleh, gitu. Ya, api kuat. Api kuat. Kita nak panjang macam ni. Jap. Bakar. Ha? Adik. 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 Apa ni api bah? Nak tak air ke bah? Minyak turun. Minyak turun ke api nyalur dia. Apalah lagi cepat. Macam ni. Kat kedai tu memang nyalur. Tapi kena rajin ni lah. Kena Ya. bagi angin. Alian ni. Kan kita nak dulu masak. Ni sebab dalam ni. Pusing je lah. Dekat dalam berapa minit? Abang ikan bakar. Air tu kita tak pakai ni kan. Air tu kita pakai daun pisang. Tengok api lah kalau api tu betul. Oh, bah bos ni sikit bah. Apa? Kan. Dawai. Adik, banyak api lah adik. Wait, bakar ni. Habis hitam ah.
Abang jangan buat tu lagi. Ayah tutup lah tu. Tak kena letak air ni. Air. Dah bakar dah ni abang. Gigi pun terbakar dah. Air. Hati-hati. Lagi bang. Ayah tak ada spare. Terbakar. Air. Habis dengan dia orang. Tak ada lubang penutup dia ke? Ada. Dah tutup lah. Dia matilah api tu. Dah. Ayah saya pun spare. Dah. Oh, dah. Oh, wangi yang masak ah. Wangi yang masak. Ini banyak apa lah. Dia kena ujung-ujung kot. Dia kena ujung. Okey. Alhamdulillah, akhirnya siap juga semuanya. Ikan bakar nampak cukup menyelerakan. Sate panas baru diangkat dari pembakaran. Dan kambing bakar memang menggoda selera. Bila makan barimai rame macam ini, suasana jadi lebih meriah. Gelak tawa keluarga. Itulah sebenarnya kenangan yang paling bernilai. Kadang-kadang kebahagiaan itu sangat sederhana. Duduk bersama keluarga, menikmati makanan hasil air tangan sendiri, sambil berkongsi cerita. Semoga momen seperti ini menjadi kenangan indah buat kami semua. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan santai kami kali ini. Jika anda suka video seperti ini, suasana keluarga, aktiviti harian dan tempat menarik, jangan lupa like, share dan subscribe channel Libby Studio 53. Tu ada tu. Oh, sedap ayam ah. Ayam tu. Nasi, itu ikan tak buka. Ikan apa Mana nak ambil? Macam mana nak ambil? Sudu tu. Mana sudunya? Mana sudunya? Ni. Nah, sudu ni dah ni. Abah, itu beri ikan. Mana ekor, mana kepala? Kepala. Pinggan Abah. Ha? Pinggan. Ha? Ambil pinggan bubur. Ni pinggan ada. Ni side sini ada. Ayah nak air apa? Air merah tadi. Air merah. Ha. Ni ikan dah ambil. Ni apa benda? Kuah kacang. Oh, kacang. Kacang makan sate. Mana sate? Sate sana dia. Kau anda makan belum? Adik mana? Gaji lah. Mek tu kata Wan ni. Tu ayam tu manis. Oh, daging tu sedap. Daging apa tu? Kambing. Dah ada yang masak belum? Belum. Dah. Ha? Air strawberry. Ni nak makan ni. Alhamdulillah, hari ini kami berada di sebuah tempat penginapan yang cukup selesa dan tenang. Dikelilingi suasana yang nyaman dengan kolam renang yang cantik. Memang sesuai untuk berehat sambil meluangkan masa bersama keluarga. Bila sesekali dapat keluar daripada rutin harian, hati jadi lebih tenang. Tempatnya sederhana, tetapi suasananya memberi ketenangan. Mari kita lihat keadaan bilik pula. Kemas, selesa, dan sesuai untuk aktiviti keluarga. Kadang-kadang bukan kemewahan yang dicari, tetapi keselesaan dan kebersamaan itu lebih bermakna. Namun, yang paling menarik bukan hanya tempatnya, tetapi aktiviti malam kami bersama keluarga. Jom, kita tengok persiapan barbecue pula.
Apa sana ada pula? Ha? Dapur lah. Ada dapur? Dapur untuk masak. Oh, pergi masak sana tadi. Ayah nak duduk rumah lu. Makan kau cakap ya. Okey. Kita panggil. Hmm. Ha? Belum. Nak pergi dekat dia orang? Dah pergi dah.